Kalau simpan emas hari ni, harga esok turun, saya rugilah dalam simpanan emas. Betul tak? Kalau tuan-puan nak tahu, tengok video ni sampai habis. Jangan lupa save dan share supaya lebih ramai yang terima manfaat. Itulah tuan-puan dilema mereka yang baru mulakan simpanan emas. Selalu monitor harga emas, takut rugi kalau harga emas jatuh. Sebenarnya tuan-puan, dalam tempoh jangka masa pendek, memang harga emas akan ada naik dan turun dia. Tak ada siapa boleh predik dengan tepat bila harga emas akan naik ataupun turun. Tapi, kalau kita tengok jangka masa panjang, purata kenaikan harga emas dalam tempoh 20 tahun kebelakangan ni tuan-puan adalah sebanyak 8 ke 10% setiap tahun. Sebab itulah, ramai pakar-pakar kewangan mereka tekankan simpanan emas ni tuan-puan adalah untuk jangka masa panjang. Tapi tuan-puan, adakah kita rugi kalau kita simpan hari ni, esok harga emas turun? Jawapan dia tuan-puan, tidak. Selagi tuan-puan tak jual simpanan emas tersebut. Kalau tuan-puan simpan emas hari ni, esok tuan-puan jual sebab takut harga emas lagi rendah, maka tuan-puan confirm akan rugi dalam simpanan emas. Sebab itulah tuan-puan, mereka yang ada ilmu dalam simpanan emas, fokus mereka bukan pada harga, tetapi kepada pertambahan gram simpanan emas mereka. Letak satu target, kemudian kita usaha untuk capai target tersebut. Untuk tuan-puan yang nak saya bantu mulakan simpanan emas dengan serendah RM100 melalui akaun Emas Gap, boleh isi bet biru dekat bawah atau rujuk pin video, saya akan bantu tuan-puan dengan sebaik mungkin.